Saya Azman daripada Aura TV. Saya nak bertanya kepada TV Azizah, bagaimana pula dengan generasi muda yang lebih tertarik kepada hiburan semasa sekarang? Baik, mungkin kita persilakan. Okey. Terima kasih. Soalannya tadi, bagaimana? Bagaimana dengan generasi muda sekarang yang lebih tertarik dengan hiburan? Okey. Sebab itu, saya fikir dia kena ada kepelbagaian yang kita ketengahkan. Dia tak boleh secotaan. Sebab tu kombinasi 26 ini, kita melihat kombinasi yang pelbagai. Dia tak boleh ceramah saja, dia tak boleh nasi saja, tapi kombinasi ini yang akan menyegarkan. Kami ada pengalaman sedikit sebab kita ada juga program-program di lapangan. Kita ada, apa nama program tu? Yang kita buat macam konsert. Borak Badi ataupun yang konsert kita buat di Hijrah Berselawat. Tapi dalam Hijrah Berselawat ni kita kombinasikan nasyid, selawat, tazkirah, tausiah, itu semua dikombinasikan dalam ruangan yang sangat sebab nak masuk TV ni dia kena ada waktu dia. Jadi kita pastikan bahawa semua itu kita satukan dan ia mendapat sambutan yang cukup hebat. Saya ingat di Kota Tinggi itu, saya ingat bukan makcik-makcik dia tengok, anak-anak muda pun ramai, penuh di situ. Jadi saya melihat bahawa kita orang yang terlibat dalam dakwah perlu lebih kreatif untuk memastikan bahawa hal-hal dakwah ini diikuti oleh semua. Dan ini yang Istana Budaya lakukan sekarang, yang TV Hijrah. Kita nak merangkul semua audiens yang boleh ditarik. Tak kira generasi muda dan juga generasi yang tak berapa nak muda macam saya.